Hai, Assalamualaikum semua. Nera here untuk bagi perkongsian topik seterusnya. Untuk video kali ini, Nera akan kupaskan mengenai persoalan adakah minyak kelapa darah ni bagus untuk ibu hamil atau baby sebenarnya. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like and share video ni dengan kawan-kawan yang lain. Mamis mesti nak tahu kan apa sebenarnya kegunaan minyak kelapa darah ni serta kandungan nutrien dalam dia yang mengatakan ianya bagus untuk ibu hamil dan juga baby dalam kandungan. Sebelum tu, kalau Mamis nak tahu, minyak kelapa darah ni kan merupakan minyak yang paling sihat di dunia tau. Minyak kelapa darah diambil untuk memudahkan proses kelahiran bayi dan juga khasiat dalam minyak kelapa darah itu sendiri sangatlah banyak, bukan sahaja untuk ibu hamil, malah ianya juga bagus untuk bayi dalam kandungan juga tau Mamis. Ini kerana minyak kelapa darah mempunyai kandungan yang sangat luar biasa. Selain daripada mematikan pelbagai mikroorganisma berbahaya, kandungan MCFA ataupun medium chain fatty acid yang terdapat dalam minyak kelapa darah juga memberikan tenaga yang diperlukan semasa melahirkan bayi. Pengambilan minyak kelapa darah semasa hamil juga memberikan pengaruh yang sangat baik untuk bayi. Bukan sahaja semasa dalam kandungan bayi lebih sihat, bahkan bayi juga akan berada dalam keadaan bersih dan sihat ketika lahir. Selain itu juga, minyak kelapa darah membuatkan pengeluaran susu badan Mamis menjadi lebih banyak dan lebih berkualiti. Menarik kan? Jadi, kalau minyak kelapa darah ni boleh berikan 1001 manfaat terbaik untuk ibu hamil dan baby dalam kandungan, apa salahnya? Betul tak? Okey, jom Nera terangkan satu persatu kebaikan minyak kelapa darah untuk ibu hamil dan juga bayi dalam kandungan. Yang pertama, minyak kelapa darah mengandungi kandungan zat besi, vitamin dan juga mineral yang mampu meningkatkan HB secara semula jadi. Kedua, kandungan MCT ataupun medium chain triglyceride dalam minyak kelapa darah akan membantu untuk bagi mamis tenaga secukupnya dan juga dia membantu untuk mengawal bacaan gula dalam badan. Ketiga, minyak kelapa darah mempunyai kandungan asid laurik yang sangat bagus. Antaranya ia membantu untuk penghasilan susu badan mamis yang lebih berkualiti. Dia membantu untuk stabilkan hormon mamis yang menyebabkan alahan dan juga memastikan sistem pencernaan berjalan dengan lebih lancar. Keempat, minyak kelapa darah bersifat antimikrobial, antifungal, antibakteria. Sangat bagus untuk bantu lawan bakteria yang menyebabkan masalah keputihan, secara tak langsung membantu untuk singkirkan masalah keputihan mamis. Dan yang kelima, pengambilan minyak kelapa darah boleh membantu mamis untuk mudahkan proses bersalin, di mana mamis akan gunakan minyak kelapa darah untuk kegunaan luaran sekali. Antaranya, mamis boleh guna minyak kelapa darah untuk buat urutan perineum, iaitu urutan elak koyak, dan juga boleh sapu dekat bahagian stretch mark untuk kurangkan penampakan stretch mark mamis. Apa pula manfaat minyak kelapa darah ni untuk baby? Jom kita teruskan. Selain daripada untuk ibu hamil, baby dalam kandungan pun akan dapat nutrisi daripada minyak kelapa darah tau. 55% kandungan asid laurik dalam minyak kelapa darah berfungsi untuk kurangkan risiko baby daripada kena demam kuning atau jaundice selepas kelahiran. Seterusnya, minyak kelapa darah juga mempunyai sifat antimikrob dan juga tinggi dengan antioksidan yang sangat bagus untuk pencernaan, untuk kuatkan imun badan baby dan juga mencantikkan kulit baby dari dalam kandungan lagi. Menarik kan? Melalui perkongsian kali ini, Nera harap mami semua semakin jelas mengenai kebaikan minyak kelapa darah ni secara menyeluruh. Penawar semula jadi ni mengandungi vitamin, antioksidan dan juga asid lemak yang semestinya akan memberikan pelbagai manfaat terbaik untuk ibu hamil dan juga untuk bayi dalam kandungan. So, mamis-mamis dekat luar sana dah boleh cepat-cepat amalkan minyak kelapa darah ni tau. Itu sahaja untuk video kali ini. Mamis jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan yang lain. Kita jumpa lagi next video, okay? Bye! Assalamualaikum!